Korang tahu tak, ada kanopi harga dia 100 lebih je. Macam tak masuk akal, murah sangat kanopi harga RM100. So kalau kau beli dia akan put dalam kotak macam ni. Jom kita unboxing, kita tengok kualiti kanopi ni macam mana. First, pastikan korang tak pakai pisau untuk koyakkan kotak ni. Takut canvas kemah dia koyak. Kalau nak pakai pisau juga, buat hati-hati. Kalau dah terkena canvas, tak usah pasal korang salahkan seller. Padahal barang tu elok je. Yang aku beli ni warna nude, warna macam ni. So dalam kotak tadi tu kau akan dapat dua barang. Satu dia punya besi dia, satu canvas dia. Cara nak pasang pun mudah. First, panggil bini korang untuk tolong pasang. Kalau tak ada bini, kahwin lah dulu. And then angkat, tarik sama-sama. Lepas tu lock part penjuru atas ni. Okey, sekarang nak pasang dia punya canvas pula. First kau cabut tiang kat atas ni. Lepas tu kau masukkan dekat center canvas ni. Pastikan pembukaan ni dekat bawah canvas. And then kau letak balik kat atas. Lepas tu tarik line ni, letak dekat setiap bucu tiang. Pastikan strap putih ni kena kat bahagian dia. Buat ke empat-empat penjuru. And then dah siap. Mudah kan? Last kau tinggal tinggikanlah empat-empat kaki ni. Ini dia kualiti kemah dia. Ketinggian dia ada 4 step. Ini ketinggian yang paling rendah. Boleh tinggi